Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke episod ke-8 podcast Sembang Langit. Sama dengan saya Abdul Razak selaku host tetaplah buat masa ni. Saya masih lagi host tetap. Belum ada host lain yang boleh menggantikan saya buat masa ni. Mungkin masa depan nanti akan ada orang lain jugalah yang akan gantikan. Baik, untuk malam ni kita punya topik perbincangan kita dia lebih intellectual discourse lah. Saya boleh sebut intellectual discourse. Kita bincang lebih teori dan juga pelaksanaannya macam mana. Lebih banyak bincang secara akademik, tetapi tidaklah terlalu mendalam. Kita akan cuba sentuh sedikit perkara-perkara yang berkaitan supaya menjadi pengetahuan para penonton dan pendengar sekalian. Bersama dengan saya malam ni adalah Tuan Khairul Effendi. Saya tak boleh perkenalkan diri dia. Saya minta Tuan Khairul Effendi untuk perkenalkan sendiri. Apa khabar Tuan? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. So Tuan, perkenalkan sikit. Tuan ni daripada mana, asal macam mana, kerja apa, supaya kita punya penonton boleh tahu lah. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Pertama sekali kepada Tuan Moderator dan pihak podcast Sembang Langit. Ya, betul. Atas kesudian menjemput saya lah. Saya Khairul Effendi. Saya bekerja sebagai pengarah pembangunan perniagaan lah di sebuah syarikat multinasional di Kuala Lumpur lah. Okey. Dan dari aspek politik, saya bersama dengan Hizbut Tahrir Malaysia. Okey. Dalam lajnah disebut sebagai lajnah fa'aliat yang berkaitan dengan hubungan lah antara hubungan dengan institusi-institusi lain lah, pihak lain lah. Hubungan lah senang kata kan. Hubungan luar lah. Hubungan luar Hizbut Tahrir dengan pihak-pihak luar. Pihak luar. Okey, faham. Saya pun nak tanya sikit sebelum kita mula berlanjut ni. Jarang host kena tanya. Pasal tajuk dia podcast Sembang Langit. Okey. Tu saya pun dari hari tu saya nak tanya, apa maksud Sembang Langit ni? Yang maksudnya sembang berdega-dega ke, tinggi-tinggi ke, ataupun ada wahyu ke, macam mana tu? Okey. Jawapan dia yang ketiga tu lah. Yang ketiga. Okey. Maksudnya kita sembang, tapi sembang kita ni ada panduan wahyu lah, langit. Langit. Itu maksud gambaran dia. Okey. Itu yang saya tertanya-tanya dari tu. So hari ni dah terjawab sana. Alhamdulillah. Okey. Tajuk kita apa ni malam ni? Kita nak cakap pasal apa ni? Pasal sekarang ni kan, kalau kita tengok orang Islam sekarang ni, dan orang Islam, orang Melayu ni kadang-kadang sekarang sedang disudut lah, diserang kan. Okey, faham. Seolah-olah kita ni resis, perkauman, nak perjuangkan orang Melayu je kan. Jadi saya rasa perkara ni perlu kita, dan kadang-kadang kita pun bagusnya orang Islam atau orang Melayu ni dia tak defensif. Okey. Kan, maksud dia lawan balik. Dia open kan. Dan tapi kita pun tak nak, pasal benda perkara macam ni kita tak nak dia dibincangkan secara emosi. Okey, faham. Kan, emosi. Jadi sedangkan jadi Islam tu, pasal Islam ni memang secara tegas, keras menentang apa-apa yang berkonsep asabiah. Okey, faham. Kan, Nabi kata bukan ada golongan aku. Kan, dan ada banyak peristiwa-peristiwa yang ada unsur-unsur elemen-elemen asabiah ni Nabi marah. Belum asabiah lagi, elemen pun Nabi marah, kan. Jadi kita nak bincangkan perkara ni supaya bolehlah maksudnya kita tak nak masyarakat kan terpancinglah dengan provokasi sentimen perkauman ni. Okey, sabar. Sebelum saya masuk lagi dalam pasal topik ni, biar saya bagi overview sikit. So malam ni kita nak bincang satu topik tentang perkauman lah. Basically tentang perkauman, hubungan antara orang Islam di Malaysia dengan bukan Islam. Dan kalau kita perhatikan dekat media sosial baru-baru ni, peringkat mufti, Jabatan Mufti dan sebagainya, dia buat satu muzakarah di kalangan mufti lah yang saya terlihat. Antaranya mufti wilayah ada, mufti Perlis ada, membincangkan tentang istilah kafir harbi. Istilah kafir harbi adakah sesuai ataupun tidak digunakan di dalam Malaysia, dalam konteks negara Malaysia kan. So topik kita malam ni pasal tu. Kita nak bincang tentang hubungan kita dengan orang bukan Islam. Adakah mereka ni sebenarnya memang betul kafir harbi, ataupun ada istilah-istilah lain yang lagi sesuai untuk mereka, yang lagi lunak dengan mereka, ataupun konsep kafir harbi yang kita faham dalam konteks kitab-kitab fiqh yang lama ni kena ubah sikit mengikut konteks kita sekarang lah. So itu kita punya perbincangan. So mungkinlah soalan pertama yang saya boleh tanyakan kepada Tuan Khairul Effendi ni, mungkin Tuan Khairul ni boleh mulakan dengan bagi overview kepada kita punya penonton tentang
apa sebenarnya masalah perkauman yang ada dalam Malaysia sekarang? Okey, terima kasih, soalan yang bagus lah untuk permulaan kita kan. Isu perkauman ni kalau kita tengoklah kan, akhir-akhir ni lah kan, dia semakin panas. Saya lihat kita boleh, kalau kita tengok sejak daripada PRU ke-14 2018 kan, maksudnya setelah sekian lama DAP tu kali pertama mendapat kuasa. Betul kan? Jadi DAP ni dapat kuasa ni kerajaan pusat lah maksudnya. Kerajaan pusat kan. Jadi mereka ni pasti mereka dah ada janji-janji yang mereka perlu tunaikan. Faham. Kan, manifesto mereka kan, terutama kepada kaum Cina dan India. Yang menjadi pengundi tegar mereka, kan, sasaran mereka. Jadi dan juga mereka adalah ideologi pemikiran yang mereka memang nak laksanakan bila mereka berkuasa. Mereka dah sepanjang sebelum ni mereka tak pernah berkuasa di peringkat pusat. Faham. Jadi banyak benda lah yang sama ada dari segi aspirasi ideologi mereka, dan keduanya kerana nak menunaikan apa-apa yang mereka dah janjikan pada pengundi mereka. Jadi saya sebenarnya tak nak bincang satu persatu. Saya rasa kita pun sedia maklum, banyak benda kan. Kita pun kadang sesak nafas kita. Kan, kalau saya tengok antara yang teringat tu awal-awal tu apa yang saya boleh catat kat sini. Awal-awal tu antara dia isu ISET. ISET, tahun awal 2018 lepas. 2018, baru-baru tu isu ISET. Belum lagi kemudian isu Dr. Zakir Naik. Kan tengok masa tu M. Kulasigaran, kalau tak silap saya, dengan Gobind Singh Dio. Dia yang lantang masa tu lah. Sampai bawa ke parlimen tu. Mereka ada kuasa kan. Mereka bawa ke parlimen nak suruh halau Dr. Zakir Naik ni. Betul. Kan. Masa tu orang Islam dah sesak nafas lah. Kan. Jadi kemudian saya rasa banyak lagi lah isu-isu lain. Kemudian bila lepas PRU 15, dia dah lunak sikit. Sedikit lunak. Saya lihat pada pandangan saya sedikit lunak. Kenapa lunak tu? Kerana mereka kena jaga. Ada apa tu sensitivity orang Melayu lah. Kan. Sebab apa mereka jadi lunak lepas PRU 15 tu? Pasal mereka, mungkin di dalam, saya lihat di dalam DAP ni ada dua kelompok juga, yang agak agresif dan yang agak lebih diplomatik. Moderate sikit kan. Jadi tapi macam mana pun mereka tak boleh nak halang orang bersuara. Dan juga suara penyokong-penyokong mereka kan di akar umbi ni kan. Jadi kalau kita tengok lepas tu kan, macam statement daripada Koming yang masuk campur urusan apa tu undang-undang syariah kan. Ngeh Kuham kan. Ngeh Kuham. Jadi benda ni menyebabkan orang Islam ni memang rasa memang tak selesa lah kan. Kalau cerita tentang ISET, cerita tentang apa lagi kan, kemudian isu Sanjawi sebelum tu lagi lah kan. Jadi saya kata memang daripada awal lagi perkara ni dah orang Islam jadi tak senang kan. Memang rasa melihat kalau DAP ni terus berkuasa kan, dia akan mengancam Islam. Jadi benda tu ada asasnya. Benda tu real lah. Memang real berlaku ke paranoid lah? Pasal simple je sebenarnya. Maksudnya kalau orang ada kuasa, dia ada hak, dia ada authority untuk lakukan apa yang dia kuasa. Itu memang benda perkara yang real kan. Tapi orang Melayu dalam DAP, dia nafikan. Dia kata DAP ni lunak bagi bantuan pada masjid. Kemudian ramai orang Melayu dalam DAP tu kata. Macam mana tu? Kalau nak kata bandingan situ, saya rasa British tu sponsor atuk nenek moyang kita pergi haji. Kan? British lagi baik ni. Kan? Jadi sebenarnya zakat bagi apa allowance kafar, semua benda yang biasa. Ya, faham betul. Jadi saya lihat situ. Jadi maksudnya mereka tak pernah berkuasa, tiba-tiba berkuasa. Jadi ada banyak agenda yang mereka perlu laksanakan ataupun hak yang mereka perlu tuntut. Jadi kalau kita telusuri balik kan, dia ada sedikit mirip apa yang terjadi pada 1969. 13 Mei 1969. Maksudnya apabila golongan minoriti ni mereka mendapat sedikit kekuasaan. Kan? Jadi ada aspirasi yang mereka nak bawa. Kan? Pada masa tu mereka tak dapat kekuasaan pun. Cuma di Pening gerakan menang. Dan kemudian kali pertama mereka menafikan kuasa 2/3. Jadi masa tu menimbulkan, jadi kenapa? Kerana kita kata euforia lah kan, euforia.
mereka gembira sangat, jadi menimbulkan ketegangan kaum. Jadi tapi selepas tu macam-macam tindakan kerajaan, mereka keadaan tu agak terkawal lah sikit. Walaupun sebenarnya sentimen perkauman ni sentiasa dimainkan. Betul. Kan saya ingat masa saya masih belajar dulu, saya pergi ke satu program. Kan dulu korang pergi program BTN. Masa tu ada seorang wakil daripada UMNO ada cakap saya. Masa tu UMNO dengan MCA ni baik je. Yelah, satu geng lah. Satu geng. Tapi masa tu yang dia timbulkan kerisauan bagi kita tu adalah kerana bila UMNO kurang kuasa, kurang undi, kurang kursi, dia menyebabkan MCA memberi tekanan kepada UMNO. Okey, faham. Jadi dia main, walaupun di depan mereka berkawan, tapi di belakang mungkin masih mainkan sentimen. Jadi benda ni benda yang saya rasa memang wujud, memang wujud disebabkan oleh faktor bagaimana negara ni ditubuhkan. Kan, maksudnya negara ni ditubuhkan atas dasar kompromi kan. Maksudnya orang Melayu beri kuasa, beri hak kerakyatan, setuju untuk beri hak kerakyatan kepada pendatang. Pada masa tu. Tapi itu dulu kan. Itu generasi yang dulu mendatang. Tapi sekarang ni generasi kedua, ketiga, mereka bukan mendatang. Mereka memang dah melahir sini. Lahir dekat sini kan. Satu soalan yang saya nak tanya, mungkin soalan ni panas kot. Kalau tuan jawab mungkin tuan kena kecam lah kat media sosial ni. Tuan rasa pembentukan Malaysia dulu kita merdeka 1957 dapat daripada British ni. Kita kompromi dengan kaum lain untuk jadi warga negara, ada hak berkongsi dari sudut sosial dan sebagainya. Tuan rasa pembentukan negara Malaysia macam tu pembentukan yang baik ke buruk? Saya rasa saya perlu jawab dari konteks apa yang Islam gariskan. Kalau kita buat perbandingan kan, dari segi aspek kerakyatan, negara Islam dari zaman Rasulullah SAW tu kemudian diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar, kemudian jugalah bani-bani yang berikutnya seterusnya kan. Dan kalau kita buat perbandingan abad ke-7, 8, ke-15, 16 dengan Eropah. Di Eropah penubuhan, maksudnya nak pengiktirafan rakyat tu di atas faktor dia lahir di situ. Ataupun dia ada banyak tanah. Ataupun dia berdaftar dengan gereja di situ. Tu Eropah punya style lah. Eropah punya style. Jadi kalau dia tak lahir kat situ, dia pendatang ataupun dia tak ada banyak tanah, dia dianggap golongan kelas bawahan lah. Dan senang kata, dia second class citizen dan tidak ada mobility sosial di Eropah. Yang ni yang lebih kurang yang kita inherit, sistem yang apa yang Dr. Red buat pada kita ni. Kan, maksudnya isu dia adalah kerana orang Cina dan India bukan lahir di Malaysia. Jadi sedangkan asas kerakyatan mereka tu mesti lahir di Malaysia. Satu mereka minta kompromi daripada orang Melayu. Perbincangan sebegini sebenarnya tidak wujud dalam fikir Islam. Islam tu lebih advance. Saya cakap memang jauh lebih ke depan banding Eropah. Ideologi yang kita diterapkan kepada kita sekarang ni. Islam tu melihat bahawa selagi tu orang Islam, dia secara automatik adalah warga negara Islam. Faham. Dan bukan Islam. Syarat untuk jadi warga negara tu tidak susah pun. Dan benda ni adalah perkara yang dinyatakan secara qat'i dalam Quran. Macam solat, macam puasa kan. Dalam surah At-Taubah ayat 29 kan. Hatta yu'tuz jizyah, sehingga mereka membayar jizyah kan, dalam keadaan tunduk dan patuh. Jadi dari situ para fuqaha dibahas. Maksudnya kalau nak jadi rakyat negara Islam ni, orang bukan Islam, dia bayar jizyah dan kemudian dia patuh pada undang-undang negara kita ni, dia layaklah jadi rakyat. Dan dia mendapat hak yang hampir sama dengan kita pun. Jizyah tu apa? Dari sudut sekarang apa? Ada ke ataupun tak ada sebenarnya? Sekarang ni tak ada lah. Jadi bila dia bayar dia bayar jizyah dan patuh pada hukum Islam, dia dipanggil sebagai kafir zimmi. Dia bukan kafir harbi. Jadi sebenarnya kalau nak tentukan zimmi atau harbi, kena ada syarat kerakyatan kan. Pada ni saya nak tanya saya suarakan balik. Ada tak dalam sistem kenegaraan kita ni? Jadi sampai kita nak bincang zimmi ke harbi ke kan. So basically
Kalau kita nak kata konteks sekarang, jizyah tu cukai lah maksudnya. Kalau cukai macam mana? Maksudnya Okey. Oh, ni menarik juga ni. Okey, macam mana kita nak kata okey, awak bayar jizyah dalam konteks sekarang tak kisahlah nama cukai ke apa kan. So awak telah dikategorikan sebagai rakyat. Okey. Pertama sekali dia kena bayar jizyah. Okey. Jadi orang Islam bayar Zakat. Jadi bukan Islam bayar Jizyah. Okey. Jadi kalau kita bincangkan, ini satu perkara menarik sebenarnya. Ini kita bincang fiqhul amwal, fiqh perbandaraan Islam. Okay. Antara imam yang terawal bahas benda ni Imam Abu Ubaid Al-Qasim As-Salam. Kan, dia memang pada zaman dia hidup tu memang negara Islam pada masa tu membesar, macam-macam isu kan antara Islam dan Muslim. Jadi macam mana dia membantu pemerintah pada masa tu untuk keluarkan dengan panduan lah. Jadi bagi jizyah ni, pada zaman Rasulullah, secara umumnya orang bukan Islam tu dia kena 1 dinar aja setahun. Okay. Dan hanya kepada orang lelaki, akil baligh, dan ketiganya dia mampu. Kalau dia tak mampu, sampai dia kena jual harta dia kan untuk bayar jizyah, itu dia tak perlu. 1 dinar setahun. 1 dinar setahun. Satu orang yang layak lah. Satu orang yang layak lah Nanti kita boleh buat perbincangan juga kalau bandingkan cukai harta, cukai pendapatan sekarang ni kan. Okey, jadi kita bayar jizyah. Dia kena bayar jizyah 1 dinar. 1 dinar tu lebih kurang 4.25 gram. Jadi sekarang emas lebih kurang 500-600 ringgit. 1 gram. 1 gram, 600 ringgit lah. Kita kata 600 ringgit. Jadi 6 kali 4, 2,400. Campur lagi 105. Lebih kurang 2,500 setahun dia kena bayar jizyah lah. Itu zaman Rasulullah. Kemudian zaman pasal ni dia diserahkan kepada ijtihad pemerintah lah. Jadi zaman Umar, dia dah makin meluas. Dia bezakan. Bagi yang betul-betul kaya, bayar 4 dinar. Yang sederhana, 2 dinar. Yang kurang sikit, bayar 1 dinar. Okey. Orang Islam bayar cukai bayar zakat. Sebenarnya kalau kita nak bahas tentang perbandaran sistem ekonomi kewangan Islam ni, dia ada banyak lagi sistem perbandaran lain ada kharaj, ada usyur, ada marafik dan sebagainya kan. Boleh menarik lah juga kan. Tapi maksudnya orang bukan Islam tu dia bayar jizyah. Dan elemen kedua, dia perlu patuh pada hukum Islam. Yang ini ni yang sebenarnya yang menyebabkan sekarang ni kalau kita nak kata orang bukan Islam, macam mana dia nak patuh? Pasal kita pun tak terap hukum Islam. Apa indikator patuh tu? Maksudnya hukum undang-undang yang diterapkan kepada dia. Okey. Kan? Kalau contoh Rasulullah ni ada satu kaum Kristian di Najran, zaman Rasulullah di Najran. Najran ni dia jauh tau, dia dekat bawah, dekat-dekat dengan Yaman lah. Mereka bayar jizyah. Tapi Nabi dapat tahu yang mereka ni buat riba, terlibat riba. Sekarang riba belum rasa kan. Kawan kafir je, sama-sama. Apa Nabi buat? Dia tarik balik, dia tulis surat. Tarik balik status zimmi dia, ahli zimmi tu tarik balik. Sebab dia tak patuh pada riba tu lah. Pada riba tu. Kan? Jadi maksudnya undang hukum Islam yang diterapkan secara bernegara, tapi kalau macam contoh dia boleh makan khinzir, tu hak dia. Agama tu hak dia, tapi maksudnya riba ni kan hukum muamalat. Jadi negara terapkan kan. Jadi dia kena patuh lah. Jadi satu kes tu. Jadi maksudnya jizyah tu memang dikutip. Dikutip. Dan itu dari aspek, maksudnya itu tanggungjawab dia, hak dia, itu adalah kewajipan yang dia perlu tunaikan supaya dia sah sebagai warga negara Islam. Disebut sebagai ahlul zimmah. Zimmah ni perjanjian. Kafir yang ada perjanjian dengan negara Islam. Dia duduk jadi warga negara. Jadi hak dia ni, kalau kita bincang secara umumnya, dia mendapat hak yang sama dengan kita. Yang ni satu perkara yang kita kena terima tau. Bila bukan Islam tu dia bayar jizyah, sampai Nabi kata, kalau kau menyakiti ahlu zimmi seperti kau menyakiti aku. Jadi kita jangan suka-suka nak sembarang nak menyakiti orang bukan Islam ni kan. Tapi dengan syarat-syaratnya lah. Tadi tu lah. Kena patuh, lepas tu kena bayar jizyah tadi kan. Jadi Nabi jaga ahlu zimmah ni. Maksudnya dari segi harta dia, maksudnya dari segi dia nak dapat pendidikan, sepatutnya dia dapat pendidikan yang sama dengan kita. Hak dia dapat pendidikan, pekerjaan, akses kepada pendidikan, pekerjaan tu semua kena ada. Sama dengan kita. Dia tidak ada beza hak tu. Cuma kalau ada perbezaan tu dari segi dua perkara lah saya cakap.
Pertama sekali, mereka tidak boleh melakukan dakwah agama mereka. Okey. Itu kita faham. Keduanya, mereka ni tidak boleh terlibat dalam pemerintahan. Dua perkara tu. Tapi dari segi perkara lain, memang mereka mendapat, dia katakan hampir full access. Boleh dapat. Semua dapat. Sama macam kita, sama macam orang Islam. Kan? Sebab tu kita tengok ramai orang Kristian, Yahudi, kan? Orang Kristian yang susah ni duduk dalam negara Islam dulu. Yahudi pun duduk dalam negara Islam pasal dulu Yahudi ni dianggap golongan minoriti kat Eropah. Memang mereka ni ghetto lah kan. Mereka ni memang duduk, memang kena tindas. Lepas tu mereka datang ke dalam negara Islam. Kristian-Kristian yang susah-susah ni yang dulu kena second class, mereka nak duduk dalam negara Islam pasal mereka lebih harmoni, lebih selesa dalam negara Islam. Jadi, saya point yang saya nak bawa, ada satu lagi kan, sampai kan, pasal Nabi saya cakap, menyakiti Zimmi ni seperti menyakiti aku. Sampai Umar ni sebelum dia nak wafat tu, dia buat wasiat, jangan sekali-kali kau menyakiti Zimmi. Dia takut orang lepas ni kan, generasi lepas tu cuba nak menyakiti golongan Islam ni. Pasal dalam Islam, bahawa bila dia duduk dalam negara Islam, kita nak mereka nampak ketika Islam supaya mereka masuk Islam. Kan? Jadi kita kena tunjuk akhlak yang baik lah. Tunjuk akhlak yang baik, kita laksanakan, berikan dia keharmonian, boleh hidup kan. Jadi cuba kita bayangkanlah. Saya cuba kita buat perbandingan. Kalaulah sistem sebegini ada dalam negara kita. Orang bukan Islam ni, mereka setuju bayar jizyah. Sekarang ni mereka bayar apa? Bayar cukai harta, cukai pendapatan. Kamtek. Puluh-puluh ribu kan. Pendidikan pun kadang-kadang mereka persoalkan, tak dapat akses yang sama. Kemudian bila kesihatan bila mereka tak bekerja dengan kerajaan, mereka kena bayar. Mereka banyaklah persoalan. Saya bila berbual dengan orang-orang Muslim atau bukan Melayu ni, mereka ada rasa mereka ni kelas kedua kan. Jadi cuba bayangkan, kalau mereka duduk dalam negara Islam, kita terapkan hukum Islam, mereka bayar jizyah, dan mungkin kata orang kaya bayar 10,000 kan. Sekarang ni saya kau toke-toke Cina mungkin bayar 100,000 sebulan, setahun kan, 50,000, 60,000 income tax. Mereka bayar 10,000, mereka dapat hak-haknya dan sebagainya. Jadi saya percayalah, kalau pasal mereka ni mereka dapat sekolah anak mereka kan, insya-Allah lah. Maksudnya isu-isu ketidakpuashatian ni saya rasa boleh diselesaikan dengan cara yang lebih kita kata lebih praktikal lah kan. Okey, soalan saya. So sekarang ni orang bukan Islam kat Malaysia ni, kita nak kategori apa? Macam mana? Okey, saya bukan mufti. Saya bukan ini pandangan lah, bukan mufti, tak apa. Ini bukan fatwa, tak ada masalah. Saya bukan mufti kan. Saya pun bukan ustaz, saya pun bukan mufti kan. Ni bila kita tak laksanakan hukum, jadi banyak perkara yang tergantung sebenarnya. Banyak perkara yang tergantung kan. Jadi saya melihat perkara ni satu perkara antara hukum Islam yang tergantung lah. Kita pun tak boleh nak bagi jawapan kata terputus. Lagi banyak benda lain tak selesai. Maksudnya asas kenegaraan tu tak selesai. Jadi ini dia punya subsequent effect lah kan. Antara ni kalau kita nak bincang, kita kata macam apa Murphy's Law kan, what comes wrong with goes wrong. Kan asas tu dah salah, jadi ada banyaklah macam-macam masalah yang lain. Jadi kalau kita nak, pasal pada saya ramai orang-orang non-Muslim sekarang ni, mereka baik je. Mereka jadi jiran yang baik, jadi kawan sekerja yang baik kan. Tapi mereka ada terpendam lah, terbuku kan, ada terbuku. Dan kita pula dalam masa sama tak dapat menjelaskan kepada mereka sebenarnya kalau Islam, kau dapat semua hak kau ni. Kan? Jadi kita pun sebagai orang Islam ni, jadi sebab tu pada saya penting untuk kita faham konsep ni. Kalau kita terap Islam, kita tegakkan negara Islam di Malaysia ni, hukum Islam, kau kena faham kau. Cuba ni, soalan lagi saya nak tanya. Mungkin ni soalan ni kita nak grill kita punya tetamu jemputan. Jadi Tuan Khairul sebut diorang ni tak dapat akses yang sama untuk pendidikan. Pendidikan lah yang disebut ni pendidikan ataupun ekonomi sebagainya. Masalah yang berlaku adalah mereka nak pendidikan mereka tidak mengikut pendidikan yang telah ditetapkan oleh dasar pendidikan negara lah. Itu adakah itu boleh kita kategorikan sebagai tak dapat akses pendidikan? Itu soalan pertama lah. Soalan kedua, ekonomi. Betul ke mereka tidak ada akses ekonomi seperti mana yang orang Islam atau orang Melayu dalam Malaysia ni ada? Sebab kalau kita nak kira statistik kekayaan ataupun ekonomi negara, mereka pegang lagi banyak daripada apa yang kita pegang, sedangkan kita adalah kaum majoriti. Di mana benda ni jugalah benda yang Sayyidina Umar pesan kepada umat Islam dekat Madinah.
Ketika mana Sayyidina Umar masuk Madinah, masuk Masjid Nabawi, dia tengok ramai orang Islam iktikaf dalam masjid. Sayyidina Umar suruh dia orang ni keluar, bekerja, kuasai ekonomi Madinah. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar kata, sekarang ni dekat pasar-pasar Madinah, orang luar yang kuasai. Orang Madinah sibuk iktikaf dalam masjid. Sayyidina Umar pesan supaya keluar, kuasai balik ekonomi. Sebab dia bimbang, orang Madinah sendiri akan dihimpit ataupun dikeluarkan pelan-pelan daripada senarai pemilik ekonomi di Madinah. So, dua soalan tu macam mana? Okay, soalan pertama dari segi pendidikan, kedua Pendidikan. dari segi ekonomi. Okay. Saya mungkin kena betulkan sikitlah statement saya. Maksudnya dari segi, maksudnya mereka ni ada akses pendidikan, tapi ada sikit perbezaan antara Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera. Itu kita tak nafikan. Dan kemudian dari segi ekonomi. Dari segi pendidikan, maksudnya pendidikan dalam Islam, satu benda perkara sebenarnya kita lihat memang sistem pendidikan kita sekarang ni membenarkan mereka ada sistem pendidikan lain. Okay. Ini satu benda yang tak sepatutnya wujud. Okay. Kalau Islam pun tak benarkan benda ni. Kan, maksudnya mereka tiba-tiba ada sistem pendidikan yang berbeza. Pasal salah satu perkara yang penting dalam nak membentuk sebuah negara itu adalah pendidikan. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahawa mereka perlu akur dengan sistem pendidikan yang ada. Kan? Itu sebahagian daripada urusan Kepatuhan lah. Itu sebagian daripada kepatuhan. Jadi kerana tanpa pasal inilah yang akan integrate. Okay. Ini adalah akan integrate negara ni kan. Sekarang ni boleh kita kata bahawa kalau kita tengok dari aspek pendidikan pun dah, walaupun UEC tak ramai, tapi sekarang ni kita tengok bahawa yang antara bukan Melayu dengan Melayu yang sekolah sekali tu dah tak ramai. Tak seperti dulu kan. Jadi dia akan menjadi masalah ni kan dalam jangka masa yang tak lama lagi. Jadi dari segi yang maksud saya dari segi ni adalah maksudnya kalaulah ada elemen tersebut, maksudnya mereka itu yang seorang yang layak, yang maksudnya orang yang susah yang layak tapi tak mendapat kerana faktor bangsa. Okay. Jadi sepatutnya benda tu tak berlaku lah. Tak berlaku kan. Sebab dia orang pun betul dapat belajar sama macam itu. Sama-sama ada hak. Macam kata sama ada hak. Tapi kalau tadi yang tuan moderator kata mereka nak buat pendidikan mereka sendiri. Yang itu memang cerita lain lah. Dari segi ekonomi, satu menarik juga. Dia dah ke cabang lain sikit. Tak apa. Ala-ala perkauman masalah kita pun, pertama sekali, kita tak terap sistem ekonomi Islam. Okay. Jadi dalam cabang juga kan. Jadi sebenarnya kalau orang Islam sekarang pun, kalau dia nak menguasai ekonomi, sebenarnya cabaran dia besar. Okay. Bukan sahaja cabaran dari segi kemampuan, nak menjaga hukum syarak dan muamalat ni sebenarnya besar. Payah kan? Dengan interestnya, kan? Riba, dengan share-share yang tak syar'i. Ni kalau kita bahaskan hukum syirkah dalam Islam, bahasa ekonomi Islam, sebenarnya kalau hari ni, kalau betul-betul kita nak kaya, dan sistem hari ni sebenarnya banyak sebenarnya duri-duri yang kita kena pijak atau bara api yang kita nak kena pegang. Saya ada satu soalan saya nak tanya lepas ni. Tak apa, tuan jawab dulu yang tu. Okey. Jadi saya kata mereka ada akses pada ekonomi, tapi dan di tempat orang kata orang maksudnya orang Melayu juga ada dasar ekonomi baru terutamanya kan. Sebenarnya jadi maksud saya di sini adalah mereka memang ada hak, mereka ada mereka menguasai ekonomi, tapi yang di sini kita nampak ada macam satu unsur kan. Maksudnya kalau di sektor awam kebanyakannya orang kita. Okay. Kalau di sektor swasta sebahagian besarnya itu adalah bukan Melayu, orang Cina dan sebagainya. Kadang gaji pun beza. Ya, betul. Saya pernah kerja dulu, gaji pun tak sama kan. Kalau bos tu bangsa lain, kita bangsa lain, dia kena. Jadi benda ni bermula sebenarnya daripada sistem asal kan. Okay. Jadi maksudnya sebagai rakyat pemerintah laksanakan hukum yang adil, maka sebab besar kan. Maksudnya sebagai rakyat bila dia jadi employer, yang jadi employer, jadi majikan, dia juga bersikap adil kepada kita kata pekerja dia, tak kira lah apa bangsa, Melayu, Cina ke India ke Islam ke kan. Islam. Jadi saya rasa ini dia perlu bermula dengan pemerintah lah. Mungkin ramai orang yang tak setuju dengan saya lah aspek perkara ni, tapi saya rasa kita buat perbandingan tu dari segi hukum syarak lah. Hukum syarak bahawa memang Islam menegaskan hak mereka sama dengan hak kita. Mungkin kita rasa terancam. Tapi sebenarnya kalau kita di bawah kerangka sistem Islam, sebenarnya kita tak terancam pun.
Kalau semua dari segi ekonominya Islam, pemerintahannya Islam, sistem kenegaraan tadi Islam, semuanya, tak ada apa yang terancam. Masalah kita sebenarnya yang kita terancam kerana kita tahu bahawa kerangka kita ni sebenarnya masih lagi ada lompong-lompong tadi kan. Sebab tu kita rasa terancam. Tapi kalau kita tahu bahawa sistem ni memang sistem Islam, pemerintah ni Islam, hukum ni Islam, jadi tak ada masalah untuk kita tiba-tiba ada sebuah syarikat ataupun pengarahnya bukan Islam. Tak ada masalah, kita tak takut. Kan, dan banyak telah terbukti dalam sejarah Islam kan, bahawa ada pegawai-pegawai tinggi negara itu bukan pemerintahan yang mereka capable, mereka dilantik. Okey. Soalan saya, adakah sistem ekonomi negara kita sekarang ni dia sebenarnya memiskinkan orang Islam? Memiskinkan dulu semua orang. Memiskinkan semua orang. Bukan sahaja orang Islam, bukan sahaja di Malaysia sebenarnya. Kalau sahaja saya tentang sistem ekonomi ni, satu dunia dimiskinkan. Kerana apa? Okey. Oh, ni cerita perbincangan lain pula ni ya. Dari segi ekonomi kan, pasal kita tahu sistem ideologi kita ni ideologi kapitalis lah. Dia sekular kapitalis dan ekonomi tu memang kapitalis. Okay. Secara umumnya kita lihat kapitalis ni mereka memberi hak kekayaan alam kepada golongan pemilik modal. Okay. Ini benda yang perkara yang paling kritikal. Antara yang paling kritikal. Maksudnya, pasal Islam ni dia dah digariskan sebenarnya. Kepemilikan ni ada 3 jenis. Ada perkara yang dimiliki oleh umat. Okay. Nabi kata kan, umatku berkongsi 3 perkara contohnya. Contohnya bahan-bahan api. Kan? Air, api, finar, wal kalak, wal mak. Kalak ni maksudnya padang rumput, itulah maksudnya. Okey. Jadi galian lah. Sampai ulama tu bahaskan fi ma'ul id. Kalau galian yang sifatnya ma'ul id, air yang mengalir, yang banyak ni, dia tak boleh tiba-tiba kita beri kepada Shell. Maaf nanti kalau ada klien saya dengar. Monopoli satu pihak. Kan? Pergi kepada syarikat-syarikat tertentu. Emas ni bagi pada Freeport kat Indonesia tu. Belum cerita lagi yang dekat Afrika, dekat negara-negara umat Islam yang lain ni, kekayaan alam ni pergi pada syarikat-syarikat tertentu. Okay. Jadi ini adalah dalam Islam dah dijelaskan. Nabi kata ini, Nabi kan dia pernah bagi tanah tau kepada, kata silap saya, Bilal bin Harith. Seorang sahabat tu lah. Sahabat. Tapi bila Rasulullah tahu ada umpama air yang mengalir, banyak garam tu, Rasulullah ambil balik. Jadi dalam Islam maksud bahawa kekayaan alam ni dia adalah milik umat. Maksudnya macam mana negara nak urus, nak beri dalam bentuk macam itu terpulang pada negara lah. Keduanya adalah kepemilikan negara lah. Negara, tadi kita bincang tadi lah, macam haraj, jizyah, negara punya. Dan ketiga adalah kepemilikan pribadi. Problem sekarang dalam sistem kapitalis ni, semua ni boleh jadi milik individu, boleh jadi syarikat konglomerat. Sebab tu kita tengok yang lahir tu adalah bilioner-bilioner yang sebenarnya tak diperlukan pun. Kerana sistem kapitalis ni dia ada apa yang disebut konsep apa? Economic trickle down effect. Dia kata kalau orang kaya dia buka syarikat, dia akan beri peluang pekerjaan, kekayaan akan turun. Realitinya tidak. Tak berlaku pun. Kekayaan naik ke atas. Kekayaan naik ke atas kan. Dan kalau kat Malaysia hari tu kan yang timbalan Gubernur Bank Negara kan. Dia kata masalah, dia kata kat kes kat Malaysia ni bahawa yang ekonomi tu yang pergi pada pekerja tu sikit rendah banding negara lain pun. Maksudnya bisnes tu yang dapat pada pekerja sikit. Maksudnya kapitalis memang merosakkan. Dapat banyak. Jadi kalau kita nak bincang ni, kerosakan kapitalis ni dah jadi perbincangan panjang ni sebenarnya. Okay. Jadi itu dah kata, kalau kita tengok pun statistik kan, golongan orang terkaya dekat dunia menguasai hampir sebahagian besar. Saya dah tak ingat lah. Tapi kalau perlu saya baca statistik tu, 10 orang terkaya di dunia, so beberapa negara kan. Jadi benda yang tak munasabah. Benda tak munasabah. Jadi kekayaan, kalau saya kata kapitalisme ni, dia bukan saja memiskinkan orang Islam, dia juga memiskinkan orang bukan Islam. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, orang bukan Islam dekat Malaysia pun susah, bukan orang Islam ni susah. Semua susah. Jadi bila semua susah, kalau kita tengok masing-masing dalam survival mode. Aku nak perjuangkan bangsa aku nak perjuangkan bangsa, masing-masing dia nak hidup. Kan? Saya rasa, dan kerana faktor ini jugalah kan, faktor ekonomi ni banyak kerajaan-kerajaan yang dah berpuluh tahun berkuasa jatuh. Tumbang. Kerana mereka dah susah nak bagikan. Tapi kalau nak kait bab ekonomi ni dengan tajuk kita, basically ketegangan antara kaum ni boleh berlaku disebabkan penguasaan ekonomi kita berbeza.
orang selalu sebut jurang ekonomi orang Melayu dengan bangsa-bangsa lain ni jauh. Yang menyebabkan kita sebagai basically orang boleh sebut tuan tanah, kita akan rasa terancam dengan kehadiran orang lain disebabkan ekonomi kita tak kuasai. So itu antara soalan yang saya tanya lah. Sebab tu saya nak tahu, adakah sistem ekonomi negara kita pakai ni menyebabkan kita jadi miskin? Kita bekerja keras macam orang nak mati tapi tak kaya-kaya juga kan. So itu benda yang kita nak kena jawab lah. So kita nak balik semua pada topik kita kan. So tadi tuan dah jawab pendidikan, pasal pendidikan pun sepatutnya tak boleh wujud lah. Pendidikan lain selain daripada apa yang negara dah tetapkan. Ekonomi pun sama. Satu lagi saya nak tanya, waktu kita nak merdeka dulu, kita menerima syarat untuk kaum lain ni memiliki kuasa politik. Yakni mereka ni ada hak untuk mengundi dalam pilihan raya. Di mana tuan dah sebutlah tadi, sepatutnya benda tu tak berlaku. Sebab dalam negara Islam, kuasa politik tak boleh bagi. Diorang ni boleh jadi rakyat kita, boleh dapat hak pendidikan, ekonomi, macam-macam macam orang lain dapat. Tapi politik tu benda yang tak boleh dapat. Tetapi kita merdeka dengan cara kita kena kompromi benda tu, kita bagi pada mereka. Mereka boleh tubuh parti, mereka boleh ada kuasa mengundi seperti mana kita ada. Tuan rasa benda tu patut tak patut? Sekali lagi saya balik pada sistem kenegaraan Islam. Okey. Dalam Islam tu kita dengar sistem syura. Okey. Kan sebahagian dari struktur negara Islam tu sistem syura. Sistem syura ni maksudnya sistem syura ni hanyalah untuk orang Islam. Dan untuk bukan Islam, dia ada sistem dia disebut sebagai masyura. Ni keseluruhan majlis umat ni, maksudnya syura ni adalah orang Islam pilih wakil setiap daripada setiap mungkin kita kata setiap wilayah lah kan. Setiap wilayah, setiap negeri tu ada wakil-wakil dia, sistem syura kan. Kalau bawa segala permasalahan, ada perkara hukum yang dibincangkan dan sebagainya kan, kenegaraan. Tapi bukan Islam tak boleh bercampur. Tapi bukan Islam, mereka ada hak masyura yang untuk mereka ada wakil-wakil yang fungsi dia menyampaikan segala permasalahan. So basically boleh bersuara lah. Boleh bersuara. Boleh bersuara. Mengundi tak boleh. Pasal dalam mengundi tak boleh. Pasal dalam Islam kita kata pengundian tu ada. Okey. Islam pengundian tu ada. Kan nak ambil macam contohnya Khalifah Ali kan. Okay. Masa nak pilih antara Osman dan Ali kan, berlaku pengundian. Kan? Boleh mengundi untuk memilih ketua negara kan. Tetapi memang itu adalah hak orang Islam, bukan Islam. Jadi masalah kita sekarang ni pasal kita ada bukan Islam pun kita nak convince-kan dia ni. Sebab dia pun pengundi juga. Dia pengundi juga. Itu jadi masalah lah daripada kita kan. Jadi kalau saya buat benchmark saya adalah balik pada struktur kenegaraan Islam, mereka ada hak untuk menyatakan permasalahan mereka melalui wakil-wakil mereka dalam masyurah tadi. Tapi bukan sebagai jadi pemerintah. Kan? Ini satu lagi lah kita kata gap antara sistem yang Islam yang dah diterapkan selama ni dengan apa yang kita ada. Jadi macam-macam masalah dah timbul. Kan? Macam mana dengan ini secara teori negara Islam macam itulah. Macam mana dengan sistem negara bangsa kita pakai? Apa yang kita boleh kompromi? Sebab kalau nak cakap konsep tu memang betul ada lah. Tapi sekarang ni kita hidup di zaman menggunakan negara bangsa. Nation state ni. Jadi saya rasa dalam perkara ni, jadi apa pun kita balik jugalah kan. Semula ke dalam balik pun syiram. Allah kata fahkum bainahum bima anzalallah kan. Hukumlah. Jadi konsep negara bangsa ni adalah konsep yang lahir daripada barat. Daripada penjajahan Westphalia kan. Westphalia yang mana negara barat ni mereka berperang berabad-abad lama kan. Bila mereka nak berhadapan dengan tentera Islam, mereka gabung tapi banyak macam-macam faction. Dan akhirnya mereka kata mereka kena come out dengan idea negara bangsa. Jadi idea negara bangsa ni kita kata memang dia menjadi masalah bagi kita. Dan dia memang menjadi masalah bagi kita bila idea negara bangsa ni yang menyebabkan kita kata kita tak boleh nak terap bahawa kenegaraan tu berdasarkan jizyah dan kepatuhan pada hukum syarak. Pasal negara bangsa tu dia bukan gunakan hukum syarak kan Islam. Jadi memang idea negara bangsa ni satu perkara yang baru kan, idea baru, dan sebenarnya selagi wujudnya negara bangsa ni memang permasalahan sini akan terus timbul. Sebab tu bila ada negara bangsa, isu kaum minoriti dengan majoriti ni bukan saja ada kat Malaysia. Kat Eropah sekarang pun timbul isu ni. Di Belanda
di Jerman, di France. Sekarang ni golongan-golongan yang disebut sebagai Immigrant. far right. Far right, okay. Far right kan, golongan populis ni. Kenapa? Kerana isu ni negara bangsa. Yang dulu kapitalis ni, dulu mereka memang sangat menekankan, mereka menekan golongan minoriti. Tiba-tiba ada satu pihak lain yang memperjuangkan golongan pendatang, kan, mereka menerima pendatang. Kita tengok bahawa golongan liberal terutamanya mereka memang menerima pendatang, kan. Jadi datanglah balik golongan-golongan far right dekat barat ni. Dan golongan-golongan far right dekat barat ni kerana mereka lihat rakyat tempatan hidup susah. Jadi mereka menyalahkan pendatang. Jadi pendatang ni masuk sebab kapitalis tarik untuk jadi pekerja. Yalah, pasal kalau tak mereka tak ada bekerja. Betul. Kalau tak ekonomi mereka akan jatuh. Mereka perlukan orang pekerja ni. Kalau tak mereka panggil. Jadi sekarang mereka melihat pendatang ni telah ambil posisi mereka. Lebih kurang juga lah. Kadang kita rasa orang Rohingya lah, orang Bangladesh ambil tempat kita. Jadi itu suasana di sana. Jadi ini masalah yang sedang dialami oleh negara-negara bangsa sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita kata isu-isu sebegini, hari ni isu global dan lokal ni dia sebenarnya seiring lah sekarang. Kan? Kalau kita sebut masalah ekonomi ke, masalah konsep kenegaraan ni ke, sebenarnya kita dah, kalau dulu kita mungkin rasa kita jauh. Beza. Sekarang dah habis sampel. Jadi kita tengok sekarang masalah, ini antara isu negara bangsa sekarang. Kan, kita tengok Itali pun sama, Poland. US pun teruk sekarang. Sebab tu kita tengok Zoran Mamdani. Lepas tu Trump, memang dia gunakan isu sebegini lah. Far right punya style untuk tarik. Pasal dia tahu ini sentimen masyarakat. Lepas tu saya melihat, lepas tu kita kena kongsi idea Islam ni kepada orang Islam. Baru tahu sebenarnya kecantikan Islam tu jauh boleh selesaikan masalah ni dan jauh lebih eksklusif, lebih elegan pada saya. Lebih canggih lah kita sebut kan, banding dengan apa yang disogok oleh kita sekarang ni. Jadi satu saya tak nak bincang, kita masuk dalam masalah tu, kita cuba nak selesaikan masalah tu, kita akan serabut dalam tu. So kita tengok dari perspektif Islam, mungkin banyak benda kita tak boleh laksanakan. Tapi sekurang-kurangnya kita ada satu pencerahan. Sebenarnya Islam jauh lebih canggih. Dan kalau kita berhadapan dengan bukan Islam, kita jelaskan sebenarnya kalau kita try Islam, jangan takut kalau kita menang, kita try Islam, dia ada hak. Kan? Jauh lebih daripada apa yang sekarang yang dia nampak. Saya rasa banyak masalah boleh selesai. InsyaAllah. Kan? Soalan last. Soalan ni kontroversi. Saya tanya. Mandakan tuan datang sini mewakili Hizbut Tahrir. Agak-agak pilihan raya umum ke-16 ni, Hizbut Tahrir nak undi siapa? Soalan terakhir. Ini memang betul-betul. Buat last tu lagi. Begini. Pasal dah ditanya, saya jawab. Gini, Hizbut Tahrir ni secara umumnya saya jelaskan pendirian kami dari konteks demokrasi dan pilihan raya. Dari segi pilihan raya, kami mandang pilihan raya itu harus bergantung kepada apa yang kita nak pilih. Contohnya kalau kita nak pilih ketua darjah ataupun ketua wakil kita menyampaikan masalah, kan, punya harus, tak masalah lah. Tapi yang Hizbut Tahrir memandang kalau kita pilih orang untuk gubal undang-undang, jadi di situ Hizib memandang, Hizbut Tahrir memandang di situ ada permasalahan untuk kami. Jadi kalaulah maksudnya ada mana pihak kata, okey, kita nak masuk pilihan raya, kita tak akan terlibat dalam penggubalan undang-undang yang tidak syar'i. Seperti itu. Dan kalau kita berkuasa, kita terapkan Islam, kita tak terlibat dalam penggubalan undang-undang yang tidak syar'i, kita boleh buat perbincangan pada tersebut. Itu je isu yang saya rasa yang kadang-kadang orang salah faham. Soalnya Hizbut Tahrir ni terus tolak pilihan raya. Faham. Maksud sebenarnya yang kita kata ada yang tak untuk pilih pemerintah, boleh tak pilihan raya? Boleh. Tapi syaratnya pemerintah nanti yang naik nanti mesti terapkan Islam dan tidak boleh terlibat dalam penggubalan hukum yang tidak syar'i. Kalau maksudnya ada mana-mana parti kata okey, kami tidak akan terlibat dalam perundangan yang tidak syar'i, penggubalan undang-undang yang tidak syar'i, dan kami akan memerintahkan hukum Islam, insya-Allah kita boleh lakukan perbincangan begitu. So itulah pihak yang akan dipilih oleh Hizbut Tahrir dalam pilihan raya akan datang. Saya tak boleh jawab itulah pihak lah. Tuan sendiri. Saya kalau ada macam contohnya ada satu pihak kata saya tidak akan terlibat dalam perundangan yang penggubalan hukum yang tidak syar'i dan saya akan menerapkan hukum Islam. Kalau dah tanya kepada saya, apakah boleh tak undi saya boleh pertimbangkan lah.
Okey, baik. Baik, terima kasih banyak Tuan Khairul Effendi di atas perkongsian dengan podcast Sembang Langit pada malam ni. Panjang lebar kita bincang untuk episod yang ke-8. Untuk tuan-tuan yang baru tonton, boleh subscribe kita punya channel ni untuk follow up dengan episod-episod yang akan datang. Terima kasih banyak Tuan Khairul di atas kesediaan hadir pada malam ni. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.